You rasa harga dia berapa? 200 ini macam sama. 200 ah? Lebih. Ini besar punya ketam you rasa 200 saja? 200 je. Guys, Assalamualaikum, selamat malam. Kehidupan yang keras, saya Cikgu Syahri. Okay, so hari ni saya buat challenge sekali lagi. Saya datang mamak, saya bawa bahan diorang masak. Korang nak tahu tak bahan apa? Okay, plastik hitam. Ini kita akan masak plastik hitam. Hello baby, come. Nampak tak apa? King crab bro. Kita bawa brother ni, kita masak dia. Bos, saya nak minta tolong sikit. Saya ada bawa bahan. Saya nak minta dia tolong masak sah. Saya tak berapa sihat sikit today. Ya? Boleh masak. Okay bro, thank you very much. Oh. Apa punya kuah ni? Masalah biryani ke apa? Masalah ini. Oh. Guys. This one? Buttermilk. Okay, buttermilk. Thank you boss, thank you so much. Boleh you kasih saya gunting? Betul juga, gunting tak ada nak makan macam mana kan? Still hot man. Hello my friend. See, still juicy man. Oh. Guys, wow. So apa tunggu lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Macam makan gula, manis sebab dia seafood fresh. Dia hidup lagi tadi. Aku rebus kosong makan macam ni je. Memang layan dia. Aneh ni pandai. Dia pandai rebus. So dia tak lihat, dia tak ni tekstur dia pun masih lagi berair. Kalau korang tengok masih berair lagi, masih lembut. This is the best thing ever. Sekarang kita cuba. Dia kata ini masalah kan. Tapi sebab kita orang Malaysia kan, banjir. Oh. Kuah dah ada atas ni. Apa lagi balut. Nah, bye. Kuah ni bagi aku lah biasa-biasa je. Tapi sebab brother ni sedap, kau makan dengan apa pun aku rasa okey. Tapi the start of the show, ini memang sedap. Ni memang sedap sangat berbaloi. So kita try buttermilk. Layan. Aku rasa ni better daripada ni lah. Sedap lah. Apa benda? Sini ni try lah. Oh my god ah. I thought the hungry ghost festival, I'm the ghost lah. Oh, better than kiss your wife. Sorry. Ayan. This is fucking good man. I'm not serious. Mana? You just buka kopek, angkat isi keluar makan saja. Nampak? Oh, dia punya isi. Very good. Makan. Okay, makan. Macam mana dia punya rasa? Oh, very nice. Very nice eh? Betul. Very nice and very sweet, right? Very sweet. Bos. Okay, sekarang kita mau kira bos. Makan sudah kenyang, everything sudah okay. Berapa? 19.20 sen. Okay. Alright. Bos, ini kedai buka pukul berapa? 24 jam bos. Oh, 24 hours. Okay. Restoran Alif Sri Petaling 24 hours. Ucapkan terima kasih kepada korang. Korang follow aku kalau korang minat ya. Follow aku, konten ni bagi best. Kita akan buat lagi yang best semua. So dengan aku simple. I eat, I pay. So benda tu konsep simple je. So stay tune untuk konten seterusnya. Bye. Good night. Cikgu Syahri signing off. Adios.